perkara hutang, satu aspek yang sangat penting yang perlu diambil kira sebelum kita membeli saham satu syarikat, iaitu kita perlu menilai hutang sesebuah syarikat. Ini kerana hutang membawa risiko yang tinggi. Namun dalam kita nak menilai hutang sebuah syarikat, kita tidak terlalu merujuk kepada jumlah hutang mutlak. Sebaliknya, kita juga perlu merujuk kepada keupayaan syarikat berkenaan untuk membayar hutang. Dalam kita mengkaji keupayaan membayar hutang ini, kita juga perlu melihat jumlah aset yang dimiliki oleh syarikat. Syarikat A tadi hutangnya 1 bilion, tetapi kalau ia mempunyai jumlah aset yang melebihi daripada jumlah hutang, katakanlah 1.5 bilion, ini bermakna syarikat A ada kemampuan atau keupayaan untuk membayar hutang. Syarikat B, katakan hutang tadi 300 juta, tapi kalau jumlah aset yang dimilikinya ialah lebih rendah daripada jumlah hutang, katakanlah 250 juta, maka ia sebenarnya tidak ada keupayaan untuk membayar hutang sepenuhnya. Dan ini adalah satu risiko yang tinggi, dan bermakna seseorang yang pelabur membeli saham B, risikonya lebih tinggi daripada saham A, kerana saham A atau syarikat A walaupun hutangnya tinggi, tetapi ia mempunyai keupayaan untuk menjelaskan hutang. Sebaliknya, syarikat B walaupun hutangnya rendah, tetapi keupayaan untuk membayar semula hutang itu lebih rendah kerana jumlah aset yang lebih rendah.